usaha puasa yang masuk ya. Dan soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Firdaus TSW, memang kita ke arah TSW lah, dia panggil transformasi sekolah untuk sehingga 2025 mungkin berakhirnya mana semua sekolah akan berakhir TSW ni pada tahun 2025 lah. Tahun ni jelas. Jadi semua sekolah apa ni dikehendaki mematuhi dasar yang telah ditetapkan oleh TSW ni lah, portfolio yang patut kita kena buat. Jadi berdasarkan dikatakan dengan lagi daripada garis panduan yang telah diberikan oleh pihak KPM sendiri mengenai TSW ni. Jadi kita follow je. Cuma saya confuse di sekolah kami dua ni sebabnya kita cluster school pada asalnya kita dikecualikan untuk TSW ni, dan saya pun tidak mendapat pengajaran yang apa ni, yang lebih teliti lah daripada pihak PPD atau KPM mengenai TSW, tapi kita just follow lah. Sebab kita pun kena follow dengan modul-modul yang telah ditetapkan daripada modul 1 hingga modul berapa dah? 7 8. Jadi kita ni saya sepanjang berada di ST kami dua sebab pada asalnya kita cluster school ni biasanya dia ada excuse pada asalnya, tapi last baru ni semua sekolah terlibat dengan TSW memang wajib. Jadi kita mana follow pun, jadi kita mana follow yang sudah berjalan dan kita ada satu jawatan khusus mengenai TSW ni, yang mana apa yang dikehendaki oleh pihak BPD atau KPM mengenai apa ni TSW ni adalah modul-modul dia, kita kena follow lah. Jadi tapi kita lah, kita nak masuk cluster school ni kadang-kadang dia pun, kadang-kadang dia pun jadi bersenyap balik. Tapi sekolah yang lain yang tidak, yang apa ni, tidak cluster, pasal tu dia follow. Sebabnya berusaha akan diledahkan dan macam mana
kita nak membuat yang telah ditekan dia ada diu apa modiu, jadi kita duduk modiu tu modi yang telah ditekan di sebuah program tersebut. Mungkin Cikgu Suhaila lebih faham sebab dia daripada SK pada Pak Mak dulu atau terlibat secara langsung dengan TS program ni. Mungkin dia suara lebih terang-terang. Lebih lanjut saya ni terlepas macam mana ini. Sebabnya dulu saya pernah lama dulu saya belum dapat belum didedahkan dengan TS program. Dan pada itu saya ditukarkan ke sini. Jadi pun bila sini dia kelas-kelasku saya senyap lagi. Cuma pada awal mula saya panggil sekali untuk TS program untuk pendedahan. Jadi saya pun tidak dapat yang lebih teliti. Tapi sepaham saya nya kita kena follow modul yang ada. Okey, buat saya tahu kan. Kita tahu lah. Okey. Untuk makluman guru-guru semua, matlamat utama TS25 ni untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Itu dasar kita lah. Memang kita follow dasar tu. Sebab itulah kalau kita tengok kalau kita ni tahun terakhir TS25 ni dia panggil tahun kelestarian. Maknanya apa yang kita cuba wujudkan selama ni sudah kita lestarikan. Dan dia nak mewujudkan pembelajaran yang bermakna ni, murid lebih pada pembelajaran kendiri, bukan teacher centered lah, towards to pupil centered. Jadi biasanya murid-murid didedahkan dengan pembelajaran secara dalam bentuk projek PBL, project based learning. Yes, project based learning. Lepas tu satu lagi apa tu? Agak lupa. Yang kita buat program tu PBL tu project based learning. Satu lagi ni sebab lama dah tinggal. Saya dulu di sekolah lama tu memang saya yang uruskan TS25 lah. Jadi di situ banyak yang saya belajar. Dan juga dia nak memperkukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan. Jadi sekolah ni kena ada jaringan dengan pihak luar. Itu dasar yang perlu diwujudkan lah untuk TS25. Kena ada satu kita panggil apa tu bos, kalau pihak luar join dengan kita tu, bukan PIBK, rakan strategik. Setiap sekolah ni mesti kena ada rakan strategik. Contohnya dengan IPG macam ni pun boleh dikira rakan strategik lah tu. Pihak IPG datang ke sekolah, bagi input untuk sekolah. Macam you all datang sini bantu kita ni, kita boleh kira sebagai salah satu program TS25. Boleh highlight lah. Dan juga dia kata memaksimumkan potensi guru dan murid. Maknanya cikgu ni pun mestilah guru yang berkualiti untuk menghasilkan murid yang berketerampilan. Yang kita boleh hasilkan murid yang cemerlang. Jadi maknanya dua-dua ni kena selarilah, guru dan murid. Kita kena follow peredaran semasa. Murid kena didedahkan dengan isu-isu semasa, dengan keadaan pembelajaran semasa. Macam sekarang ni AI. Jadi murid sepatutnya dah didedahkan dengan benda-benda ni. Tapi di sekolah kita ni banyak dah kita dedahkan murid kita dengan benda-benda ni, mengikuti program-program TVET, STEM, banyaklah. Jadi kita dah follow apa yang telah diterapkan dalam dasar TS25. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbesar dalam PKN atas jawapan mengenai TS25 lah. Jadi apa yang saya faham tentang TS25 ni, cikgu-cikgu
beritahu yang kita dah ditetapkan modul oleh KPM terus kan. KPM tetapkan modul dan sekolah pun dah turun apa yang diperlukan dan kita dapat ada di fasa terakhir dan ini. Seterusnya ada satu soalan juga daripada saudara Bushkan juga kepada cikgu. Okey, soalan ni saya nak tanya kepada Guru Besar. Okey, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah pada masa kini, khususnya selepas pandemik COVID-19? Baiklah, cabaran biasanya lepas pandemik COVID-19, biasanya sekolah-sekolah akan menghadapi pada awal iaitu di pencapaian murid, sebab kita terhad untuk walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara online, tetapi penyataannya bukanlah sepenuh, bukan sepenuhnya dah masa pandemik COVID-19 itu. Dan kesannya ada belah-belah pada murid-murid kita yang mana kita dapati murid-murid terkesan juga dengan pandemik COVID-19 ini, yang mana kita menghadapi ada peningkatan dari segi pencapaian murid. Pencapaian murid ini dari segi kita kata dalam membaca dan menulis terkesanlah, tapi benda tu kita dapat kita kasih dan apa ni sekarang ni berjalan seperti biasa lah. Jalan seperti biasa, yang mana kita dapat menangani dah bila dah PDPC pun dah dapat dilaksanakan secara bersemuka. Benda ni dah 2 tahun berlalu dah, jadi kita dah dapat cover balik dah. Murid pun saya syukur alhamdulillah yang terkesan dengan COVID-19 itu kita dapat pulihkan balik. Memanglah masa COVID-19 itu kita menghadapi problem yang mana penyertaan. Sebabnya kalau kita buat PDPC secara online itu bukannya semua yang dapat menyertai kelas PDPC tersebut. Andainya yang terlibat itu tidak ada kemudahan ataupun tidak ada capaian internet apa, maka mereka dah ketinggalan. Dan murid-murid sebegini dah ketinggalan bila PDPC bermula dengan bersemuka ni, murid-murid yang macam ni lah yang menghadapi problemnya. Hanya segelintir saja yang dapat meneruskan kelas PDC tersebut, dan saya rasa ramai yang tidak menyertai je lah, sebab hanya tekanan tadi lah, Tapi seperti saya beritahu ni, sekarang ni dah kita dapat pulihkan kembali lah bila bersemuka ni, mana pengajaran secara terus direct dengan murid, dan kita dapat atasi lah masalah pembelajaran dari segi pencabaran pencapaian membaca dan menulis ini. Jadi itulah yang berkaitan dengan kesan pada pandemik itu lah. Itu saja. Terima kasih Tuan Besar atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya ada soalan nak tujukan kepada PKM berkenaan dengan anak murid. Untuk cikgu, apa salah satu contoh cikgu boleh bagi tentang satu isu ataupun masalah yang menjadi permasalahan dekat sekolah ini berkenaan dengan isu besar lah, dan bagaimana pula langkah bijak cikgu untuk selesaikan isu tersebut? Dalam HEM ni isu paling besar bagi sekolah rendah kehadiran memang isu besar.
bagi mana-mana sekolah pun dalam HEM, isu utama adalah mengatasi kehadiran murid. Kalau kita tengok pun sekarang ni murid ni dia ada berbagai peringkat yang bermacam-macam masalah bila nak datang ke sekolah. Dan kalau kita tengok nak banding dengan sekolah menengah, isu besar sekolah menengah disiplin. Tapi isu besar di sekolah rendah ni adalah kehadiran. Jadi untuk mengatasi masalah kehadiran ni, saya cuba berbagai aktiviti, berbagai program. Sebab kalau kita tengok KPI kehadiran bagi PPD Pasir Putih 95%. Begitu juga dengan KPI KPM 95%. Tapi sekolah kita baru capai 91%. Masih lagi di bawah KPI PPD lah. Jadi untuk capai itu, dan kita pernah capai sampai 94%. Jadi lately ni saya tengok memang kehadiran agak merosot. Jadi unit HEM berbincang dengan semua pentadbir, terutama dengan guru besar. Kami buat inisiatif. Sekarang ni saya buat satu program yang dinamakan Program Kehadiran Bertuahku. Program Kehadiran Bertuahku ni ialah kita akan buat cabutan bertuah setiap bulan bagi murid yang hadir penuh pada bulan tersebut. Contohnya bermula daripada bulan Mei. Bulan Mei ni, bagi murid yang hadir penuh bagi bulan Mei, dia boleh menyertai cabutan bertuah tu. Kita sediakan slip. Kita sediakan satu slip untuk murid tu tulis nama dia sendiri. Saya tak nak cikgu yang tulis nama. Slip tu akan diberikan oleh guru kelas kepada murid tersebut. Dia akan tulis nama dia. Sebab apa kita buat macam tu? Itu sebagai satu motivasi bagi murid-murid lain. Dia akan tengok dalam kelas tu, katalah yang hadir penuh hanya 10 orang saja daripada 30 orang. Jadi cikgu akan bagi slip kepada 10 orang yang hadir penuh itu saja. Yang lain akan tengok, oh aku tak dapat slip tu sebab aku tak hadir. Jadi next month ni motivasi, aku mesti hadir penuh untuk aku menyertai cabutan bertuah tersebut. Jadi setiap bulan kita akan buat cabutan bertuah dan murid akan masukkan slip tu dalam box, dan saya sediakan 20 hadiah, 20 cabutan untuk setiap bulan. Kita tak boleh nak bagi kepada semua murid yang hadir penuh setiap bulan sebab murid kami ramai. Sekolah tak mampu untuk menampung kos untuk bagi insentif kepada murid-murid yang hadir penuh. Jadi kita buat macam tu sebagai motivasi. Tapi sometimes lah budak-budak ni bila benda tu lama, dia lost lah. Dia tak ingat, dia jadi tak ingat. Sebab itulah setiap kali perhimpunan pagi ke, mingguan ke, saya akan remind them pasal program ni. Dan saya buat banner dekat sana pun saya letak. Jadi bila dia tengok situ dia tahu. Dan bila cabutan bertuah tu, hadiah tu berbeza setiap bulan. Dan cabutan untuk hadiah-hadiah tu pun yang berbeza-beza lah. Kita tengok apa yang murid minat. Dan saya tengok 2-3 bulan yang lepas saya sediakan hamper. Saya sediakan hamper tapi nampak tak berapa menarik. Dia tak sale juga hamper. Okay, murid-murid ni jadi bila kita buat cash, tak banyak, RM5 je. Tapi bagi murid RM5 tu besar. Bagi dia besar. Dan saya juga minta sponsor kantin, kedai sekolah. Kami buat voucher tunai. Voucher tunai itu bernilai RM5. Jadi dia boleh pergi tukar di kantin lah untuk dia makan apa-apa saja dengan nilai RM5. Dan dia juga boleh membeli apa-apa saja di kedai sekolah dengan nilai yang RM5 voucher tu. Dan voucher tu ada validity. Validnya hanya untuk hingga akhir bulan tersebut saja. Sebab kita nak dia ingatkan diri dia, next month dia akan dapat voucher yang lain lagi ke, dia dapat insentif lain lah dia bila dia sertai. And at the end of the year, kami target akan ada murid yang tak pernah tinggal sekolah, tak pernah kontak. Jadi kita ada grand prize untuk cabutan bertuah. At the end of the year, kita guru besar tawarkan basikal. Basikal tu saya display dah, tunjuk dah, saya tunjuk.
Dan kami cadangkan basikal tu beli satu baru. Kita akan split lah, satu cabutan betul untuk tahap 1, basikal kita beli yang kecil sikit, dan kita akan beli satu lagi basikal yang besar sikit untuk murid tahap 2. Tapi yang layak untuk cabutan betul basikal ini hanya yang hadir penuh starting from February until December. Sampai habis tahun bersekolah ni, barulah dia layak untuk cabutan betul basikal. Jadi kita nak tengok setakat hari ni nampaklah ada kemajuan. Dan yang kedua, kita akan kita panggil murid-murid yang tidak hadir. Contohnya seminggu sekali kita akan panggil lah murid-murid itu yang tidak hadir. Dan untuk mengatasi masalah kehadiran bagi murid-murid yang tegar, ada yang tegar. Yang tegar ni kita akan call parents dia. Saya mula-mula bagi mandat guru kelas dulu. Guru kelas akan call. Parents ni kadang-kadang dengan guru kelas pun dia tak ingat. Dia kadang-kadang ni dia ikut area anak dia. Kita ada juga parents yang macam tu. Tapi ada parents yang bagi kerjasama dengan kita. Dia kalau anak dia tak hadir tu, dia kata cikgu ikut cikgu lah nak buat macam mana. Memang anak dia ni tak boleh nak buat apa dah. Saya pernah pergi ke rumah-rumah yang tidak hadir. Kami ke rumah bersama kaunselor, pujuk, dan ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Ada yang berjaya tu bila kita gaya, bawa mari, pujuk tu boleh datang ke sekolah, boleh. Dia masalah malas je. Masalah malas. Tapi ada kadang-kadang murid ni masalah sosio keluarga. Keluarga yang ada yang bermasalah. Yang tu kita tak boleh bantu lah. Ada masalah parents bercerai, macam-macam lah. Kalau kita di sekolah ni, kita akan jumpa macam-macam masalah. Kami pihak sekolah sentiasa alert dengan masalah-masalah murid ni. Dan memang murid bermasalah ni, kalau guru kelas call 2-3 kali tapi tak berjaya, saya akan follow up. Saya call sendiri parents, dan kita akan panggil parents tersebut untuk datang berbincang di sekolah. Ada yang bagi kerjasama, tapi ada juga yang tak bagi kerjasama. Tapi tugas kami kena sabarlah. Kalau tidak 2-3 kali, dan last kali kita bagi keluarkan surat amaran. Surat amaran memang wajib dikeluarkan. 3 hari pertama berturut-turut amaran pertama, 7 hari berturut-turut amaran kedua. Dan selepas 7 hari, 30 hari, 10 hari berturut-turut tu amaran ketiga. Dan pihak sekolah ada hak untuk buang sekolah murid ni. Buang sementara. Digantung, kita buang sementara. Dan kalau ibu bapa dia nak masuk balik, kita boleh bincang, kita boleh buat masuk balik. Itu urutan. Sebab memang itu adalah peraturan yang telah ditetapkan dalam SSDM lah, sistem sosial diri murid. Memang ada. Itu je yang pihak sekolah buat. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada PKM atas salah satu langkah proaktif dah boleh kita katakan untuk tingkatkan isu ketidakhadiran pelajar ni. Baiklah, Tuan Fiza ada soalan. Saya nak ada soalan kepada ni PKM. Tadi PKM ada cakap sekolah ni ada buat program di mana menggalakkan kehadiran pelajar untuk ke sekolah. Jadi saya nak tanya, apa antara program-program yang dilaksanakan di bawah unit HAM dan berjaya mencapai matlamat dasar pendidikan? Ya, okay. Memang banyak program HAM yang telah kami buat. Sebab fokus kami ialah pada disiplin murid. Kehadiran tu kalau tak ada pun masalah disiplin juga. Jadi untuk mengatasi tu, saya bila kita buat pelancaran bulan disiplin. Bulan disiplin ni bagi saya tidak terhenti di bulan tu saja. Sebab tu saya panggil bulan disiplin. Bulan disiplin ni kami fokus dan kami target sebulan satu program. Sebab tu kita panggil bulan disiplin. Setiap bulan mesti ada program untuk kita nak membaiki sasiah dan disiplin murid lah. Jadi antara program yang kita pernah buat,
hari tanpa sampah. Minggu tanpa sampah. Kalau kita tengok murid kita ni memang paling suka buat sampah. Saya mula-mula datang ke sini, saya tengok dalam longkang mana-mana rata-rata dia suka buat sampah. Jadi satu hari saya bagi tahu guru besar, saya nak buat program minggu tanpa sampah. Minggu tanpa sampah ni kita lancarkan sebenarnya dalam bulan disiplin. Dalam satu minggu tu semua murid mesti bawa pinggan, gelas sendiri. Kantin kita tak benar pun menjual apa-apa makanan, minuman dalam bekas, dalam pembalut, pembungkus, tak ada. Dia beli dan semua tong sampah kami simpan. Semua tong sampah kami simpan. Kita test dulu satu hari. Mula-mula Nana dia, nak tahu tahu mana? Budak lepek. Budak lepek buat balik. Tunggu dulu. Mula-mula dia pun masuk dalam beg dia. Lepas tu hari kedua dia cidik dah. Dia buat plastik sendiri. Dia buat plastik sendiri, sakut tepi kursi dia. Sampah-sampah semua, bangkul sampah, tong sampah kita simpan. Kita tak benar ada tong sampah sebab tak nak bagi dia buat sampah. Dan alhamdulillah minggu tu memang berjaya. Tak ada sampah. Dia memang tak buang sampah merata, tapi lepas minggu balik asal. Balik asal. Dan saya dah bagi tahu dengan guru besar ni, nampak sampah merata-rata ni, cikgu besar pun kata dah kena buat sebulan rupanya program kita. Kena buat sebulan. Minggu tanpa sampah. Lepas tu kedua kami buat program Baba Rahmah. Baba Rahmah. B-A-R, gunting rambut. B-A-R. Baba. Okey, gunting rambut Rahmah ni sebab murid laki-laki ni rambut memang berfashion. You all pun tahu ke? Rambut cum naik kot tu, naik kot ni. Jadi kita buat program Baba Rahmah ni, kami buka satu hari. Kita panggil tukang gunting rambut luar. Alhamdulillah guru besar ada barber shop anak dia. Jadi kita panggil anak guru besar dengan 2-3 orang pekerja dia, mari untuk kita buat satu hari. Dan kami keluarkan surat kepada ibu bapa, kita ambil bayaran RM3 ya satu kepala. Tapi tak ada alik kita. Tak ada alik kita. Sebab memang ramai fikir I paling ramai mari. Dan bila buat satu hari tu tak ada. Jadi mungkinlah next time kita boleh buat lagi. Dan banyak lagi program motivasi tu memang kami buat. Kami panggil pihak penjara, kami panggil polis, AADK, macam-macam program lah. Hamli dengan kerjasama unit kaunseling lah kita buat program tu untuk nak jaga murid-murid di sini. Memang lasak, memang disiplin, memang sebab dia ramah. Jadi dia macam-macam masalah lah. Cuma kita tak ada masalah disiplin yang berat. Sekolah rendah ni tak adalah masalah dada ke, tak ada masalah merokok ke, tak ada. Cuma disiplin ringan tu dia tak dikira dari kategori berat dan boleh ditangani oleh pihak sekolah. Jadi kami tangani dengan cara buat program-program begitulah. Dan juga kita ada sesi kaunseling bagi murid-murid yang bermasalah ni. Kaunselor akan kena pasti bila cikgu bagi nama, kaunselor akan panggil lah untuk sesi bimbingan dan kaunseling. Terima kasih IKM atas satu perkongsian yang menarik untuk banyak aktiviti sekolah yang telah berjaya macam memupuk disiplin belajar dari segi harian murid itu. Dan saya rasa bagi soalan terakhir daripada kami pada pertanyaan ini hari ini, saya nak tanya kepada Tuan Guru Besar sebagai penutup, apakah hasrat ataupun matlamat Guru Besar yang nak capai? Mungkin Guru Besar ada satu visi ada tuju untuk sekolah SK Kamil 2 ni, boleh kongsikan kepada kita. Terima kasih. Seperti yang saudara-saudari tahu, Kamil nombor 1. Kamil nombor 1.
Kalau saya sebut dalam perhimpunan atau mana-mana tempat di kawasan sekolah ni, murid akan tahu dah. Saya sebut kami dua, dia akan sebut nombor 1. Ini moto yang kita terapkan awal-awal lagi kepada anak-anak didik kita di SD kami dua ni. Ya. Jadi benda ni kalau dalam perhimpunan sekalipun, dalam apa-apa sekali, kita selalu terapkan supaya kita ni biar jadi nombor 1 sama. Jadi beberapa acara atau beberapa program ada sama ada ataupun akademik telah terbukti lah kita ni nombor 1. But sekarang ni pun macam dah mulai, kalau kami dua masuk menyertai mana menjadi satu cabaran pada 39 sekolah dalam daerah tersebut. Jadi kita telah buktikan bahawa bahasanya kita boleh menjadi nombor 1. Setakat ni dapat kita buktikan dari segi pencapaian. Kalau segi pencapaian KAFA, kita nombor 1 dah 3 tahun 4 tahun. Sukan pun kita nombor 1. Baru ni minggu lepas pun, baru lepas sukan ni kita masih lagi nombor 1. Jadi kita kena terap. Jadi hasrat saya ni supaya apa yang kita sertai, apa yang ada di kami dua ni biarlah menjadi nombor 1. Biar jadi nombor 1 kita kena buat. Jadi bila ada satu target, satu benda itu, jadi kita kan usahalah untuk jadi itu. Sama ada segi disiplin, atau ada segi ataupun dari segi akademik, kita kena